Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Khairi Afif. Untuk video kali ni, aku nak bawa korang jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Macam korang tengok dekat tajuk tu, malam ni kita nak ke Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Kita nak tengok macam mana night life di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Orang cakap tengah malam di Bukit Bintang ni hidup. Nak tengok macam mana kemeriahan di Bukit Bintang. Jadi sekarang jam pukul 10.40. Aku tengah tunggu kawan aku nak pick up dia dekat KLIA. Dia baru mendarat. Lepas tu aku nak bawa dia jalan-jalan. Aku bawa korang sekali. Jadi jangan lupa like, subscribe, share. Let's go to Bukit Bintang. Let's senggalo. Siapa dah ke jauh. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Gigi lewat dah. Dapat dah. Okay, kita dah sampai di Bukit Bintang. Tengok suasana kat bangunan Wisma Redland. Okay, malam ni kita nak makan Sultan. Kita tengok apa. Sekarang pukul 12.57. Dah nak pukul 1 pagi dah. Makan berat ke Tik? Makan berat eh? Tengah malam. Lapar lah. Darling. Ni member nak pergi apa, sandakan. Jauh lagi perjalanan ni. Pilih-pilih. Di Bukit Bintang ada deretan kedai Arab yang hidup sampai lewat malam. Salah satunya Al Sultan yang kita orang makan ni. Kat sini korang boleh jumpa macam-macam makanan Timur Tengah. Dari kebab panas yang baru keluar grill sampai ke kunafa yang rangup di luar, lembut meleleh di dalam. Jadi malam ni aku dengan kawan aku order nasi mendi. Macam korang nampak ni, nasi mendi dan air barbican. Untuk pengetahuan korang, barbican ni walaupun rupa dia macam bir, sebenarnya ini air malt tanpa alkohol, halal dan sangat popular di negara Timur Tengah. Rasa dia ada yang fruity macam apple, anggur, lemon dan ada juga yang rasa original. Buih dia tu membuatkan kita rasa seolah-olah minum minuman eksklusif di Timur Tengah. Ini pula nasi Arab mendi. Dimasak dengan rempah dalam periuk tertutup. Biasanya ramai orang pilih ayam atau kambing. Macam mana Tik? Rasa nasi dia? Alhamdulillah sedap. Komen sikit, komen. Makan. Yang kita makan tu. Alhamdulillah, kenyang perut. Nak pergi jalan-jalan tak? Dari perempuan. Cari apa? Pada awalnya kita orang plan nak makan dekat Damascus, Bukit Bintang. Macam korang tengok, orang terlampau ramai sangat, beratur terlampau panjang. Jadi kita orang plan untuk tukar makan di Al Sultan. Jadi korang boleh tengoklah night life di Bukit Bintang, betapa ramainya orang waktu malam. Sekarang jam pukul 1 pagi macam tu. Bukit Bintang malam-malam memang cantik. Tapi malam ni aku nak tunjuk kat korang satu view yang bukan semua orang boleh tengok. Tempat ni bukan tempat lepak biasa. Terletak betul-betul di tengah jantung Bukit Bintang, atas bangunan Redland. Bukan senang nak masuk. Tapi malam ni aku payung korang view paling epic kat KL. So kalau korang rasa view ni epic, tekan like dan subscribe tanda korang support. Nanti aku bawa korang jalan-jalan lagi dengan aku kat tempat lain pula. Malam ni enjoy view dari spot rare di Bukit Bintang. Malam ni aku bawa korang datang tengok view dekat satu bangunan. Dekat satu bangunan, Bukit Bintang. Nampak? 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 Nampak?
Redland. Jadi tempat ni dia tak buka lagi untuk orang ramai. Ni tengok tengah renovation ni, gelap, tak ada apa-apa. Jadi inilah view dari bangunan Redland. Betul-betul Bukit Bintang. Tadi kita lintas jalan dekat situ tadi. Ni macam Shibuya Crossing lah. Kalau dekat Tokyo kan Shibuya. Tapi ni dekat KL kita ada Bukit Bintang. Sana Damascus, Halab sana. Jadi enjoy the view. Sekarang jam dah 2 pagi ni. Nampak tak? Tapi nah, orang ramai lagi. Jom kita turun di pusing-pusing kejap sebelum balik. Kalau siang, Bukit Bintang penuh dengan shopping dan pelancong. Tengah malam pula, dia cerita lain. Kota yang tak pernah tidur, lampu neon yang terus menyala, inilah jantung malam Kuala Lumpur. Bukit Bintang waktu malam memang lain auranya. Kadang-kadang kita rasa macam bukan kat Malaysia. Campuran budaya, bahasa, gaya hidup, semuanya bercampur di satu tempat. Tak cukup dengan tu, kalau korang datang awal sikit, korang boleh dengar music live. Setiap malam ada busker perform kat tepi jalan. Kadang-kadang tu lagu English, kadang-kadang lagu Melayu yang buat hati teringat zaman-zaman dulu. Lagu rock-rock, lagu rock klasik, macam tu. Biasanya mereka perform sampai pukul 11 ataupun 12 tengah malam. Dan crowd tetap ada, tak kira hari biasa ataupun hujung minggu, mesti penuh. Kat Bukit Bintang ni, bukan setakat makanan Arab je, tapi penuh dengan kedai makanan viral. Kedai Cina, kedai Melayu dan macam-macam lagi makanan viral. Dan juga pusat-pusat urut banyak kiri dan kanan jalan. Memang tempat ni hidup 24 jam. Sampai kosong lah jalan lah. Kedai tutup habis lah. Kita pun kena balik lah. Dia boleh lepok dalam, cuma dia close. Sekarang aku nak hantar balik kawan aku ke airport sebab esok pagi flight dia ke Sandakan. Pukul 6 pagi, malam ni dia datang transit je daripada Kota Baru ke KL and then esok flight ke Sandakan. So jom kita hantar dia ke airport and then balik rehat. Settle malam ni. Let's go, kita balik tidur. Sekarang dah pukul 3 pagi. Jadi jumpa korang next video. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Good night.